Korang ingat motor bobber macam ni walaupun dia AMT, korang ingat dia tak ada mode sport ke? Ha? Korang ingat biasa? Bila korang pakai mode sport, bapak laju lah. Enjin motor ni datang dengan 2 silinder V-twin dan 249cc. Dan horsepower dia boleh pergi dalam 27.5 horsepower dan 25 Nm of torque. Macam aku cakap tadi, dah pakai mode sport tu, confirm orang belakang tengok menangis. Bapak laju dia motor tu. Yang ni bukan clutch, yang ni brake belakang. Dan dia ada juga pedal shift, macam kereta lah. Macam mana korang nak pakai pedal shift ni, korang tukar je mode auto kepada mode manual. Cuik sikit, cuik sikit, cuik sikit, cuik sikit. Motor ni memang laju lah. Kalau korang tengah bawa motor ni dah laju, tiba-tiba ada kucing melintas pula, korang break je macam biasa. Sebab motor ni ada ABS depan dan belakang, dan ada juga traction control. So kucing tu pun selamat. So apa-apa pun tetaplah bersyukur dan Alhamdulillah. Sebab motor ni memang sesuai untuk setiap umur. Apa pun ingatlah satu kata-kata ni, Alhamdulillah, perut kenyang, mata cerah. Tak boleh nak darah, janda pun jadilah.